Awak orang mana? Saya tak boleh bagi tahu. About me, tak boleh bagi tahu. Mix ke? Tak, mix. Lagi 20 letak mana gigi dia? Letak dekat bawah lidah. Anak Mami Penang kah? Bukan address ko. Tak nak bagi tahu. Orang kecil mana boleh tidur, bro? Exactly. Orang kecil tak tidur. Tak boleh bagi tahu pasal orang kat belakang je. No. Tak boleh. Tapi muka ke arah Kedah. Tolong, tak. Jauh sangat. Masuk sebab aku santet. Bagus. Sembang kacik sekarang. Semua sembang kacik sekarang. Korang semua ni dah ni ke? Dah bernafas dah? Dah bernafas ke? Dah jalan ke? Dah ke? Dah. Orang kacik layan kek je. Tolong jap. Tolong apa tu? Tak boleh nafas tu. Tak boleh nafas. Kalau tak boleh nafas, tak payah nafas terus. Bernafas dah, berjalan belum? Pergi jalan sekarang. Assalamualaikum, awak lagi single tak? Saya dah ada. Aik kena palau. Komen awak tak naik, so saya tak tahu. Awak dekat mana sekarang? Saya dekat rumah. Elok dah. Terima kasih. Pergi kedai membeli timun. Hai, selamat pagi. Pergi kedai beli terung sama malam. Nantilah baru bangun dari mati. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lah kan rumah ingatkan dekat mamak. Nampak macam mamak ke? Tak. Happy Deepavali. Yes, Happy Deepavali. Dah habis main merchant dah semua? Dah subuh awak? Betul, dah subuh dah. Awak pernah main Jutaria tak? Pernah. Jutaria pernah. Thank you for the gift, boo. Comel. Very cute. Kak, masakan Maruku boleh? Kalau Maruku saya tak reti. Kalau masakan lain saya reti. Awak mana tudungnya awak? InsyaAllah nanti saya akan pakai. Dekat luar lagi ke? Kenapa tak masuk rumah lagi? Oh, ni memang betul kacip ni. Ni saya sebenarnya dalam gua sebenarnya. Ni gua saya. Malas lah nak balik rumah dalam gua. Kerengga ke awak ni? Kenapa kerengga? Can I know why kerengga? Belakang siapa? Belakang kakak saya. (362436) What does that mean? Cantiknya bidadari dunia, Masya Allah. Ni bilik perempuan Bilik perempuan. I rasa macam kerengga tu. Tolong jaga adab, please. Akak tidur boleh bercakap Bangunlah kak. Best je mimpi.
Kak, tolong jangan berdiri please. Weh, tak boleh, dia kena berdiri. Tak nak duduk. Malas duduk. Tak suka duduk-duduk ni. Duduk ni untuk orang lemah. Kakak awak tak nak cari BF ke? She's single but not available. Tak nak please. Tak nak apa tu? Hantar pi bulan je. Santai tu apa sih? Santai tu santau. Saya santau. Saya ada jual-jual barang-barang dia dekat dapur tu kan. Oh. Hello. Awak single kan, nak? Tak single. Santai tu belum makan. Korang semua dalam ni sembang kacip sekarang. Tak sembang, saya pergi ambil barang-barang santik saya. Nama-nama korang ni saya tulis. Ikat guna vododol. Dan memang ini saya. Santik kau saya boleh bagi nama. Bagi gambar. Kacip apa? Kacip tu macam sembang benda-benda mengarut macam tu. Seksa apa ni? Kena santik ni tak sakit pun. Ya, santik saya ni dia datang lambat sikit. Hujung-hujung baru sakit. Kalau santik tu jadi baru saya beli. Jangan cabar saya. Jangan cabar saya. Saya ada banyak tau. Saya ada banyak barang dekat dapur. Ori ke ni? Ori apa tu? Perempuan. Aku nampak macam lelaki tu, babe. Taklah, saya punya muka pun ada news. Baby nampak pasal kesan gila. Awak cocok dekat mana? Dekat Indonesia. Cari dukun yang sanggul tinggi, letak jarum dekat rambut dia kan. Dia punya badan ada kain kuning. Yang tu baru meletup-letup jadi. Oi, pagi-pagi bersembang elok ni. Tak pagi sembang santik apa tu. Ni orang panggil apa tau? Ni sembang kacip. Kita orang sembang benda-benda merapu. Suara halus sangat. Memang macam bapuk je. Ya, memang saya bapuk pun. Nama? Dah salah memang bapuk pun. Sepuk je. Mesti tak handsome kan? Mesti muka awam kan? Hidung kembang kan? Kalau korang komen benda-benda yang tak merapu, benda-benda hate comment, saya memang akan balas balik. Jangan rasa macam saya akan sakit hati. Tak, sorry. Tolong santik saya. Boleh? Saya screenshot jap. Dah. Kejap lagi awak akan rasa. Jam dah mendapat pagi ni. Jam. Oh, jam. Faham. Biasalah. Ikan kering. What do you mean ikan kering? Gila. Rasa apa? Rasa dekat belakang ni cucuk. You ikan kering. Oh, ya ke? Awak ikan tuna. Kalau saya ikan kering, awak ikan tuna. Bau awak tu. Komen bukan-bukan.
Tak, aku ikan laga. Aku suka kau lah ikan laga ke ikan apa ke. You ikan salmon. Aku suka lah ikan salmon ke ikan apa. Kan? Okey lah daripada salmon. Salmon mahal kot. Sedap lah ikan tuna. Memang lah. Comel lah suara Yoka. Thank you so much. You ikan todak. Betul ikan todak. Nabil. Weh, Nabil, kau buat apa rasanya Nabil? Kau keluar sekarang. Gila lah. Bukan dia. Weh, salah orang. Salah. Rasa tak pergi sejak kau bang tadi. Sorry ya, Nabil. Silap orang. Takut. Uish. Ya ke? Oi, tak tahu dah. Thank you dah bagi tahu. Banyak kita orang tak tahu dah. Orang makan lagi tak sedap.